Alaina. Nanti dah boleh makan sedap-sedap. Pakai cantik-cantik, rumah lampu-lampu. Boleh shopping macam-macam. Langsir baru, sofa baru. Wow! Semua baru. Wow. Mungkin tak semua. Kata raya, kenalah seronok. Ya, raya memang seronok. Yeay, cepat semua. Nampaknya macam-macam nak kena buat ni. Banyak barang nak kena sediakan. Wow, Umi. Apa semua ni? Inilah yang buat raya seronok. Besti nak join? Mila nak juga. Rendang. Lontong. Sambal udang. Wow. Kuah kacang. Umi. Ya, Jom buat semua. betul ni. Kata raya. Wow. Taqabbalallahu minna wa Wah. minkum. Baba, tengok tu. Ada sale raya lah. Jom beli semua. Pop. Kita ikut je list ni ya, sayang. Tisu. Tisu. Oh. Baba. Tenang, semua. Jangan gaduh. Tak ada masalah lah, Umi. Dah siap. Tak apa je. Umi boleh buat. Mila boleh tolong Umi buat kerja lain. Tak apa. Kata raya, Mila nak buat semua. Tolong, hentikan. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Semua dah ada. Alhamdulillah. Bagus, Mila. Untuk apa tu? Oh, kata raya. Bila raya kan kita nak berseronok, bergembira. Tapi ada ramai lagi di luar sana yang tak mampu nak beraya macam kita. Jadi, bila kita bersedekah, Kita juga berkongsi kegembiraan. Itu baru raya. Hachoo! Beli baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba. Hmm.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, jemputlah masuk. Itulah. Wow, cantiknya. Assalamualaikum. Penatnya. Tak sangka sambal raya pun penat. Nah, minumlah. Makasih, Umi. Sama. Macam mana Umi Baba buat berdua je? Tak penat ke? Penat? Tapi bila tengok orang makan makanan yang kita masak, terus rasa gembira. Bila kita bergembira, raikan Syawal bersama-sama, penat tu akan terus hilang. Tambah pula dengan ganjaran Allah yang tak ternilai. Usaha Mina dan Mila sangat membantu. Ya ke? Terima kasih banyak. Terima kasih Umi. Baba. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Amin. Ha, siapa nak sambung makan? Mina. Nak juga. الله أكبر